Hai korang, ingat lagi tak dulu saya pernah post satu video yang menunjukkan ada seorang jurulatih bagi saya buah pelam ni. Okay, sekarang dia dah masak. Sebenarnya ada 4, tapi 3 saya lupa nak record. Just tinggal yang sebiji ini saja. Okay, pelam ni saya kata sebelum itu dia masak hijau. Serius, memang dia masaknya berwarna hijau. Kulitnya masih berwarna hijau, tapi isinya berwarna kuning. Serius, memang sangat-sangat sedap tau pelam ni. Sampai saya lupa nak rekod untuk 3 biji tersebut. Nasib baik yang ini saya masih ingat lagi. So saya potong-potong kecil macam ni supaya semua boleh merasa sedap. Serius sedap, sangat-sangat manis. Okey, sangat-sangat manis dan lemak. Memang sangat-sangat sedap. Anak-anak saya semua suka. Semua berebut nak makan. Okey, termasuklah saya sendiri. Satu perkara saja, saya tak tahu apa nama spesifik untuk pelam ni. Kalau korang tahu apa namanya, tolong drop komen kat bawah. Okey, serius memang sangat-sangat sedap. Saya dah rasa rasanya manis-manis lemak dan yes, sangat-sangat terbaik.